Di sebuah kampung terpencil, wujud sebuah batu misteri yang dikatakan mampu menelan manusia. Batu ini dikenali sebagai batu belah batu bertangkup. Di kampung itu tinggal seorang ibu tunggal bersama dua anaknya, si Pekan dan adiknya, si Melo. Hidup mereka miskin tapi penuh kasih sayang. Si ibu sangat mengidamkan telur ikan tembakau, makanan yang jarang didapati. Setelah lama menunggu, anaknya si Pekan akhirnya menangkapnya. Namun, apabila pulang ke rumah, si Pekan memakan telur itu seorang diri kerana lapar, tanpa menyimpan untuk ibunya. Si ibu kecewa dan hampa. Si ibu menangis teresa-esa. Dia merasa dirinya tidak dihargai, penat berkorban, tapi cintanya tidak dibalas. Kesedihan itu membuatkan dia nekat. Dengan langkah perlahan dan hati remuk, si ibu berjalan menuju ke batu belah batu bertangkup. Penduduk kampung tidak menyedari niatnya. Si ibu berdiri di depan batu itu, lalu berkata, "Batu belah batu bertangkup, telanlah aku kerana aku terlalu kecewa dan tidak dipedulikan." Tiba-tiba, batu itu terbuka luas dan menelan si ibu ke dalam perut bumi. Hanya gema jeritannya yang tinggal, memecah keheningan hutan. Si Pekan berlari ke tempat batu, menangis dan memohon agar ibunya kembali, namun semuanya sudah terlambat. Penyesalan datang tidak berguna. Kisah batu belah batu bertangkup dijadikan teladan supaya anak-anak sentiasa menghargai pengorbanan ibu dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada yang percaya batu itu masih wujud di Perak. Ia menjadi tempat ziarah dan pengajaran tentang kasih ibu yang tidak ternilai. Adakah anda pernah mendengar kisah ini daripada nenek moyang anda? Tinggalkan komen dan kongsi video ini sebagai penghargaan buat ibu.